nak study apa ni? Kita nak study sejarah. Tentang kemerdekaan. Oh, jomlah. Jom. Hari ini 31 hari Ogos. Korang tahu tak betapa susahnya para pejuang memerdekakan negara kita pada era Tunku Abdul Rahman? Saya pun tak berapa faham lah. Mestilah tahu pelbagai rintangan yang menimpa arwah Tunku Abdul Rahman untuk membuat rundingan di London untuk tetapkan tarikh kemerdekaan negara kita. Ya ke? Kat mana Tunku Abdul Rahman melakukan kemerdekaan sebanyak 3 kali? Kat Padang ke? Ish, awak ni. Bukanlah. Habis tu kat mana? Entahlah, saya pun tak tahu. Sebab saya tak reti sangat sejarah ni. Sembang je lebih kamu ni. Dah, kita jangan sembang banyak. Jom kita belajar betul-betul. Jom. Jomlah kita relax sekejap. Okay. Ada jam lah dengan ada bendera. Kena bagi tahu kawan-kawan ni. Kawan-kawan. Tengok ni. Ada jam dengan bendera. Saya jumpa kat tepi jalan tadi. Jam lah. Ingat tak speak? Lalu ketawa lah. Boleh tak kita guna jam ni untuk mutar masa tengok macam mana Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan? Jom cuba. Sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Merdeka dicapai penuh bermakna. Bersatu kita kekal sejahtera. Jalur gemilang megah selamanya. Saya bermimpi pasal jam masa lah. Korang bangun. Saya bermimpi pasal jam masa. Saya pun. Sama lah. Kenapa boleh sama Mesti sebab kita nak menghayati tentang pembelajaran kemerdekaan kita. Betul juga tu. Jom kita sama belajar. Jom. Kami daripada Kumpulan Melati ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-68 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka!